Program Kasih Keluarga Anjuran Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN yang diadakan di Santubong, Kuching berjaya menarik ramai penyertaan dalam usaha memperkukuh institusi kekeluargaan. Ketua Pengarah LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata program bertujuan meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan komunikasi dan kasih sayang dalam institusi keluarga. Dengan tema Kasih Keluarga, LPPKN mengambil pendekatan dengan menggalakkan penyertaan ahli keluarga serta komuniti setempat terlibat dalam pelbagai aktiviti kekeluargaan. Di pemangkasaan komuniti itu penting, di mana nilai-nilai ini akan diterapkan melalui aktiviti-aktiviti dalam komuniti, kebersamaan dalam komuniti, dan kita harap dapat diterapkan dalam ahli keluarga apabila mereka berada dalam kembali kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, penganjuran program seumpama ini selaras dengan aspirasi LPPKN untuk melahirkan keluarga yang sejahtera, harmoni dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran masa kini. Kita harap dapat diperluaskan pendekatan ini di kawasan-kawasan komuniti yang lain. Dan saya juga rasa ini adalah selari dengan program yang LPKN adakan selama ini, di mana kita nak membudayakan nilai kasih ini dalam kalangan ahli keluarga. Program berkenaan turut menjadi platform memperkukuh hubungan antara agensi kerajaan, komuniti dan masyarakat setempat. Program yang bermula semalam sehingga hari ini melibatkan pelbagai aktiviti interaktif serta riadah dengan penyertaan ibu bapa dan anak-anak.